Tepukan untuk peninju daripada rentap Muay Thai Gym, Ilyas Ghazali. Dan lawan beliau, pemenang separuh akhir yang kedua, representing FIBA Fight Club, Asura Tiagane. Bakal juara Super 4 ya. Siapakah di antara mereka berdua yang akan jadi juara mutlak pada malam ini? Ya, perlawanan yang dinanti-nantikan. Ini dia Tale of the Tale yang di mana final untuk Super 4. Pertarungan final yang kedua. Maksudnya malam ni mereka berlawan 2 kali. Hanya beberapa jam sahaja rehatnya sebelum ke final. Semestinya memberikan sedikit, boleh dikatakan cabaran dari segi mental dan fizikal. Ini dia dua juara Alias yang dan layak juga ke final Super 4 lawanan semifinal tadi. Merebut tali pinggang 62 kg. White Pada perbezaan tinggi itu agak ketara di mana Alias berketinggian 176 cm, mempunyai fight record 30 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Bertemu dengan boleh dikatakan lebih berpengalaman Ganesh, mempunyai 183 cm ketinggian, 41 kemenangan dan juga 9 kekalahan. Lebih daripada 10 perbezaan bilangan perlawanan ataupun kemenangan. Sememangnya mungkin memberi kelebihan kepada Ganesh, tapi kita tidak boleh memandang rendah kepada Alias. Boleh dikatakan training campnya bukan biasa-biasa. Di rentap Muay Thai Gym, di mana kita tahu lahirnya juara-juara lahirnya fighter-fighter berprestige seperti Johan Ghazali, seperti Kabilan. Dikatakan Alias sendiri saya berharap mereka dapat berlawan dengan baik tanpa kecederaan. Juara bertemu juara. Kita nantikan kerana ini adalah fight mereka yang kedua dari untuk malam ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan, di penjuru merah Ilyas Ghazali dan lawannya di penjuru biru Asura Tiagesh.
Pusingan pertama, Chop. Oh, serangan yang bertali arus dilakukan oleh Tigres. Maybe, up kick. Boleh dikatakan menunjukkan there's no respect. I want to win. Boleh dikatakan there's a line. If you cross, it's gonna be a war. That is it. The tip on the face. Terus kita dapat melihat Alias, tangkapan tanpa membuat apa-apa, memberikan peluang untuk Alias menumbuk di bahagian muka. Tip di bahagian perut oleh Alias. Spinning. Superman punch cuba dilakukan tepat tapi belum padat untuk menjatuhkan seorang Tigres. Aksi yang menarik. Cantik right cross yang dilakukan oleh Tigres. Mungkin dia sebabkan kelebihan beberapa sentimeter itu membuatkan tangan beliau sampai ke muka Alias walaupun ditahan kakinya. High kick. Iya, teruskan, Chop. Tigres seperti mahu menghabiskan round ni pada round pertama. Adakah strateginya cuba untuk mendrain tenaga Alias? Tapi amat bahaya jika salah langkah, mungkin energi sendiri yang akan drain. Tiada serangan siku lagi dilakukan buat masa sekarang. Kebanyakannya kick dan punches. Tiada clinch. Double jab, low kick dilakukan oleh Alias. Clean. Another low kick. Another right hand. Alias picking up the pace. Another low kick. Clean knee from Tigres. Another knee. Between them is kind of balanced from the clinch part. Stepping through dilakukan oleh Alias. Ini dia pusingan yang pertama. Lawanan yang cukup. It's really hard to determine who won this round. I can say it balance. Mana penyokong? Saya dapat melihat balance pertarungan ni, di mana masing-masing peserta ada score clean punch. Mana penyokong Makedah? Di sini walaupun banyak punches yang dilakukan oleh Tigres, tapi tiada clean punch lagi. Another low kick, double low kick yang dilakukan. Ini adalah serangan yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua persatuan-persatuan Muay Thai yang terlibat. Pahlawan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Persatuan Muay Thai Kuala Lumpur, Persatuan Muay Thai Malaysia dan semua persatuan seluruh Malaysia yang hadir pada malam ini. Lagi sekali ingin saya ucapkan terima kasih kepada Tourism Malaysia kerana menyokong industri sport tourism seperti wilayah Pahlawan Championship 2.0 ini, dan juga kerana menyedari dengan menyokongnya acara ini dapat membawa pelancong ataupun visitor daripada antarabangsa dan juga dalam negara. Satu perkara yang menakjubkan kita melihat kepada jumlah kehadiran para penonton di stadium ketika ini, dan mereka tidak berganjak
kita hampir-hampir memasuki hari yang baru dan tarikh yang baru. Pusingan yang kedua untuk pertarungan yang sedang rancak berlangsung ketika ini. Elias dan juga Asura. Oh, begitu sukar sekali pergerakan Elias kita lihat sebentar tadi. Apabila dia kepalanya tadi itu disekat oleh Asura untuk menyukarkan, tapi ada dua tumbukan dan dibalas dengan satu tendangan. Satu tendangan sisi yang dilakukan juga daripada Elias Ghazali. Come on Elias, come on Asura. Come on Kuala Lumpur. Oh, cantik tangan kanan Elias sebentar tadi. Menyadari Elias mempunyai good boxing hand. Dan Nagesh cuba untuk melakukan tip untuk mengadakan jarak antara mereka berdua. Lagi sekali. Ya. Dan kedua-duanya begitu agresif sekali. Sebabnya inilah boleh dianggapkan sebagai antara kemuncak malam ini. Asura, Nagesh dan juga Elias Ghazali. Satu pertarungan yang sengit di sudut gelanggang ketika ini. Jam inilah yang dinanti-nantikan oleh para penonton, peminat-peminat sukan tempur, dengan apa yang dipamerkan oleh kedua-duanya. Kem rentap yang membimbing Elias Ghazali sedang melihat pertarungan dan mungkin ada sedikit kecederaan di wajah Elias Ghazali. Baik tampanan yang dapat dilakukan. Lihat kepada respon dan juga reaksi daripada sudut untuk Asura. Boleh dikatakan Asura underdog dalam Super 4 ini. Di mana melihat dia memberikan performance sebegini rupa. Sangat menakjubkan. Serangan-serangan yang dilakukan oleh kedua peserta ini dan tamat. Oh, belum lagi, sorry. Ada lagi 28 saat. Mana penyokong kedua-dua petarung petinju ini sedang dah diberikan sokongan. Dengan irama muzik yang begitu mengasyikkan. Serangan lutut yang dilakukan dan itu dia kedua-duanya yakin bahawa kejayaan mampu dicapai oleh mereka dalam satu pertarungan yang begitu sengit, yang begitu terbuka dan juga cukup adil. Saya katakan bahawa mereka wajar untuk mendapatkan mata penuh dalam setiap pertempuran dan juga asakan serta serangan yang mereka lakukan. Jam Menyedari disadvantage Nagesh di dalam close counter. Setiap kali Elias cuba untuk merapatkan distance, lutut Nagesh sentiasa naik tepat mengenai perut ataupun rusuk. So this is the best, I think one of the best strategy is to stop Elias from getting inside. Elias versus Nagesh. Last round brought to you by Hammer. Hammer is part of the sponsor for this particular tournament. And I'm very happy to see all these people. They are still here. They are still inside this Titi Wangsa Stadium. And we are about to witness the third round. He's ready, but his opponent now is ready.
Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan gemuruh untuk pusingan yang terakhir bagi menentukan siapa Pusingan yang ini akan melihatkan Super 4. kedua-dua petinju, kedua-dua fighter akan keluarkan segala kebolehan dan juga kepakaran yang mereka ada. Yap. Pusingan ketiga. Kita lihat tendangan-tendangan kaki Asura Tiagesh yang memiliki sedikit kelebihan daripada jangkauan kaki dan juga tangannya itu. Tetapi pertahanan dari Elias Ghazali nampak mantap juga untuk dia bertahan. Op. Perlu dileraikan. Ancahan kaki kiri dan juga kaki kanan. Dan akhirnya melepaskan satu hook sementara tadi. Merupakan pertarungan yang terakhir untuk kedua petinju ini. Saya rasa mereka akan berhabis-habisan pada seminit yang terakhir ini. Oh, jumping ni yang cuba dilakukan oleh Elias tadi. Pertahanan yang baik dari Elias, serangan yang baik juga dari Asura. Wah, lagi sekali jatuh kedua-duanya. Ada sedikit amaran lisan yang diberikan kepada Elias Ghazali. Oh, cantik. Belum cukup untuk menjatuhkan seorang Tenagesh. Tiganesh. Bagaimana nak menjatuhkan dengan kedudukan kedua petarung ini yang jelas sekali masih mampu untuk bertahan dengan serangan tendangan depan dan juga serangan sisi yang dilancarkan. Ada juga disusuli dengan serangan-serangan lutut dari kedua-duanya. .45 saat yang terakhir. Satu hook tangan kiri yang dilepaskan oleh Elias. Berbaki 25 saat. Apakah mereka akan mengakhiri perlawanan ini dengan secara knockout? Ya. Di sudut gelanggang ketika ini untuk 10 saat yang terakhir. Ini peluang yang terakhir untuk Asura dan dia juga Elias. Dan tamat pertarungan. Kedua-duanya sudut merah, sudut biru yakin bahawa kemenangan milik mereka. Mungkinkah ada upset? Mungkinkah ada juga keputusan yang sudah dijangka? Tetapi saya amat berbangga dan sewajarnya kedua petarung ini diberikan pujian atas kesungguhan dan juga semangat melawan yang mereka pamerkan. Penolong pengarah kanan bahagian domestik dan acara Tourism Malaysia, Tuan Muhammad Azrul Rasman. Sekejap. Beberapa kali kedua-duanya terjatuh tetapi tetap bangun. Asura. So, merah ataupun biru, itulah pilihan dan juga keputusan yang bakal diumumkan sebentar lagi. RM10,000. Oh, selain daripada Tourism Malaysia. tali pinggang yang akan diserahkan kepada pemenang. Tepuk sikit untuk Tourism. Hampa tepuk selalu aku lambat dapat. Tepuk sikit untuk legenda Muay Thai negara Saiful Marika. Dan juga wakil daripada Kementerian Pendidikan dan Komuniti Tuan Fadil.
Dan juga bersama bos Hot FM, Tuan Nazrin. Kita kembali dengan Tuan Haris. Yang keputusannya Pertarungan yang begitu penting sepanjang karier mereka dalam tahun 2025 ini. Mereka yakin kejayaan untuk mereka. Elias Ghazali diumumkan sebagai pemenang dalam pertarungan Super 4. Tahniah kepada Elias Ghazali. Bukan mudah untuk bertarung 2 kali dalam masa satu malam. Ya, betul. Juara wilayah Memang menggamit kepada Super 4. kesungguhan, ketahanan mereka untuk dapat bertahan. Dan pemenang wang tunai Pertarungan semifinal tadi pun memang cukup sengit untuk diharungi oleh Elias dan juga lawannya ini, Asura Tiagesh. Tetapi itulah yang saya mau katakan, kedua-duanya wajar diberikan pujian atas semangat yang mereka pamerkan hingga sampai ke penamat pertarungan 3 pusingan. Kuala Lumpur, Yang Malaysia, akhirnya hanya ada satu pemenang sahaja yang dimiliki oleh Elias Ghazali. Dan terima kasih kita ucapkan